Daripada situlah ulama-ulama buat kesimpulan. Ni dalam kitab kita di muka surat 190. Dia kata qala al-qari fihi jawaz akhdh al-'iwad an baitil mal amal al-'am wa in kana fardan kal qada wal hisbah wat tadris bal yajibu 'ala al-imam kifayatu haula wa man fi ma'nahum fi mali baitil mal wa zahiru hadha al-hadith wa ghairi wujub قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال ولا إشراف نفس وبه قال أحمد وغيره وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب أو الإباحة. Hadis ni, dalam hadis ni ada keharusan kita mengambil ganjaran upah daripada Baitul Mal. Boleh. Walaupun dalam Baitul Mal tu zakat apa masuk boleh. Sebagai kerja hasil, sebagai upah kepada kerja umum kita, walaupun pekerjaan itu pekerjaan yang fardu, macam zakat ke apa tadi, seperti jadi hakim ke, kerja hisbah ke, untuk kawal kawalan masyarakat, jadi polis, jadi gapo ni, untuk keselamatan masyarakat atau mengajar, kata dia boleh ambil. Bahkan imam, pemerintah sini, imam sini maksudnya pemerintah kena ambil berat tentang keperluan orang-orang seperti ni dengan memberikan harta Baitul Mal. Zahir hadis ini dan hadis-hadis lain menunjukkan wajib seseorang itu kena terima kalau diberi kepada dia dengan tidak minta, dengan tidak mempamerkan diri, dengan tidak menonjol-nonjolkan diri, biar orang nampak kita ni, lepas tu orang bui. Dengan tidak begitu. Kalau tak ada begitu, orang bui wajib kena ambil, kata dia. Inilah pendapat Ahmad dan lain-lain ulama. Tetapi jumhur ulama mengatakan hak suruh ambil tadi bukan sebagai wajib, tetapi elok ambil, ataupun harus ambil, harus, bukan wajib. Tapi Imam Ahmad kata wajib. Kalau orang bui kepada kita dengan kita tak minta, soal kita nak buat apa itu soal kita, pandai-pandai kita, jangan tolak. Walaupun kerana kerja agama dan tidak jadi terbatal. Tadi dia kata saya buat kerja tu, buat ni kerana Allah dan saya harap pahala di sisi Allah. Lepas tu dia ambil, jadi terbatal kau pahala dia, hak niat dia. Tak, hak tu boleh juga. Kalau terbatal, saya nak kata tak boleh lah, dah mu niat lagu tu, mu tak boleh ambil lah. Dia tak kata gitu. Dia tetap bui. Dah hak dia kata kepada Nabi SAW pun lagu tu juga dia ambil, Nabi bui. Ini menunjukkan hak tu syukur, hak niat kita ikhlas, bukan kerana tu kita buat kerja kerana Allah, tapi kita dapat rezeki, tak halal. Dan seterusnya hadis ni, walaupun ada soal lagi, kita kena berhenti sekatu lah dulu malam ni. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah.